So guys, ini adalah Vivo X300 Pro complete set dengan photographer kit dia. Finally akan masuk dekat pasaran Malaysia. Cumanya kita tak sure free gift ke, bundle gift ke, purchase ke. Stay tune dekat Vivo punya platform dan juga platform Izami Gadget. So buka dia should be macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! So dekat dalam ni adanya uncover the photographer within. Lama lain macam lah And then korang terus presented with the Vivo X300 Pro. Tarik dia pun mewah guys. Macam ni nampak. Lama. Dia ada satu laci dekat sini tau. Di mana kalau korang turun kan. Tada! Jadi macam korang boleh nampak, inilah cara pakai dia, cara pasang dia, apa yang korang akan dapat dekat dalam photographer kit ni. And then dekat bawah ni korang akan dapat full set macam ni guys. Korang dapat dia punya barang-barangan dia tersusun rapi macam kotak jam mewah dekat situ. So jom kita tengok satu persatu. So yang pertama korang akan dapat dia punya casing dia guys. Casing memang cantik, dia punya base dia warna kelabu, atas ni warna hitam, yang ni macam leather. Dan dekat sini ada brand PGY tag dengan Vivo lah. And then macam biasa korang akan dapat dia punya documentation yang kita takkan baca ni. Lepas tu korang akan dapat dia punya camera control ataupun camera grip dia lah guys. Basically warna kelabu ataupun titanium grey macam tu, really nice. Ada all the button, dekat sini juga ada control untuk zoom rocker, half press punya shutter button. Ini should be untuk control EV, recording button. Dan the most interesting part of course dia punya zoom ataupun telephoto converter lens dia lah guys. Nampak dia punya material ni memang besi yang berat, premium. Vivo Zeiss ada cover dekat sini, magnetic. Korang nampak? Ini adalah belakang dia lah pun ada cover. Kalau korang nak pasang korang boleh buka, nampak? And then dia adalah all the logo Zeiss dekat situ. And then focal length dia. Yang ini dia tak boleh pusing apa dia tak ada focus ring apa, dia just design je. Tapi memang nampak sangat-sangat nice gila, well built. Nampak? Sejengkal juga panjang dia macam tu. And then korang dapat juga dia punya teleconverter punya mounting bracket atau mounting ring lah. Yang ini nanti korang akan cabut ni, ring ni boleh cabut, korang akan ganti kat sini, baru korang akan pasang lens, kita akan demo kejap lagi. And then korang dapat juga dua additional ring lah guys. Satu ni adalah untuk kalau korang nak mounting, korang punya ND filter ke, CPL filter ke, mist filter, boleh pakai ini. Yang ni should be adalah untuk korang gantikan dekat sini nanti. Kalau korang nak lebih nipis lah, kalau korang tak pakai apa-apa filter. Kita akan try tengok kejap lagi. And then yang ini, kita dapat dia punya so-called camera strip lah layout ke camera strip kan, yang sangat berkualiti, braided punya. Nice. And then dekat sini dia ada macam carabiner macam tu. Memang really good one lah. Dan should be ini adalah PGY tag punya jugalah. Now, re-unboxing Vivo X300 Pro. Kita dah unboxing 2 kali dah pun sebenarnya. Itu hari China set, dan tu dekat China pun kita dah dapat global set. Yang ini adalah official Malaysia set guys. Alright. So dekat dalam korang akan dapat the device. And then device ni kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Rangupnya. Alright, so again warna brown ataupun dune brown macam tu, Vivo X300 Pro guys. Nampak? And then dekat bawah ni korang akan dapat compartment lah. So yang pertama korang dapat kabel pengecasan Type A to Type C. And then korang dapat dia punya adapter pengecasan flash charge 90W kaki Malaysia. Dapat dia punya documentation kita takkan baca, dan juga dia punya full covered silicone casing yang agak nice, matching colour phone kita lah, which is warna brown-brown macam tu. Dan for the sake of this review, kita akan gunakan unit yang aku punya ni lah. Kita dah set up ke sini, jadi senang kita nak demonstrate lah. Just to put in comparison, kalau korang pakai dia punya casing yang standard in the box, korang akan dapat coverage yang macam ni. Really nice, soft, cantik, dia matching the colour of the phone. Tak bulky, sangat-sangat sedap dan juga secure. Tapi of course, korang berada dekat sini sebab korang nak tengok this so-called photographer kit punya setup lah. So nak pasang dia, just masuk je kat sini. Dia nak masuk dia pun tak susah, okey je. Dan bila dah pasang, macam ni lah rupa dia. Without the teleconverter punya lens pun bagi aku cantik tau. Dekat tangan rasa premium lah sebab dia ada rasa leatherish dekat sini. Kalau korang nampak ada texture leather yang sangat-sangat cantik, mewah. And then kalau let's say korang nak gunakan dia as a stand, boleh letak macam ni. Ataupun should be macam ni pun boleh. Nampak? Jadi korang boleh gunakan dia as a stand pun tak ada masalah. Nak angle macam mana pun tak ada masalah. Really nice. Dan kalau korang nak pasang dia punya teleconverter kit, korang kena tekan dekat sini. Tekan dekat sini, dia akan boleh pusing. Dia akan boleh tanggal. So bila tanggal, dia akan dedahkan bahagian kamera tu. So kalau korang nak pasang dia punya teleconverter kit, korang ambil yang ini. Kita just align dekat sini. And then pusing. Dia akan lock, ketak macam tu. So bila pasang, korang nampak semua lens masih lagi appear, masih lagi terdedah kat situ. So korang ambil this so-called teleconverter ataupun telephoto punya lens ni. Nak alignkan dia senang. Kat sini ada titik putih. Kat lens ni pun ada titik putih. Korang just alignkan dia dekat situ. Dia punya punca masuk dia lah. And then korang pusing. Bila dah pasang,
Inilah rupa dia guys. And of course dia adalah front heavy lah, jadi korang kena guna dengan cautious. Dan jangan dilupakan juga dia punya grip ni, controller grip ni. Yang ni senang je, korang masuk sini, slide je. Nampak? Slide situ. Should be dia dah lock in place. Nampak? Jadi kalau anda kata korang combo kan, dia akan jadi macam ni lah. Ui, macam kamera lah lain macam lah So kita nak tunjuk dulu, tanpa telephoto converter punya lens tadi tu, korang akan dapat normal punya interface lah. Korang boleh sama ada nak zoom sampai 100 kali pakai macam ni, ataupun korang boleh pakai dia punya zoom punya rocker ni. Korang boleh ke belakang, nampak dia akan slowly. Korang nak zoom balik pun boleh lah. So dia boleh menjangkau sampai 100 kali lah. Ini adalah 100 kali. Alright. So now kita nak pasang dia punya telephoto converter punya lens ni. Again, korang alignkan dia dekat tempat putih ni. And then korang pusing. And then untuk activatekan dia, korang tekan butang ni. Nampak? Install, turn on. Dia akan terus masuk ke mode ataupun focal range yang berbeza. Nampak dia ada 200, 400, 800, 1600 dan dia kini lebih sharper lah. Dan dia boleh sampai 5400 guys. Dan kalau korang nak style sikit, korang boleh padankan dengan dia punya strap ni lah kan. Agak panjang juga. Korang ikat je dekat sini. Macam tu. And then korang pakai quick release macam tu. And then korang boleh sarung macam ni. Jadi korang boleh bawa lah macam ni. Kan nampak? Lama. Macam-macam fotografer, street photographer tu. Bila korang sampai je, korang macam kecil. Gitu. Dah macam Muaz Malik lah punya perangai tu kan. So guys, that's it. Unboxing untuk Vivo X300 Pro complete dengan photographer kit teleconverter punya lens ni. So apa pendapat korang? Okey ke tak okey? Agak-agak kurang lah. Dia akan datang sebagai free gift ke, purchase ke ataupun bundle kit. Cuba korang komen sikit dekat bawah. Sampai jumpa di konten akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.